Tuan-tuan, saya tak bersifat perkawaman. Ini adalah sejarah. Kita tak cerita tentang Cina yang ada di Malaysia hari ini. Kita cerita sejarah bagaimana penyerapan dan bahayanya ancaman pedagang Cina cuba mendapatkan Kedah ini sebagai sebahagian daripada wilayah yang diperintah oleh kerajaan Siam tetapi pro Cina. Perang yang kita anggap paling epik dalam sejarah Melayu, iaitu perang pada tahun 1821 hingga 1842, yang juga disebut sebagai perang musuh berbisik, manakala dalam bahasa yang lebih direct atau bahasa yang lebih langsung disebut perang Kedah Siam 1821 hingga 1842. Pertama, untuk kita lihat bagaimana penyatuan orang Melayu pada era perang yang sangat epik dan tragik ni. Kemudian kita akan lihat sejarah yang paling penting, bagaimana pengaruh kongsi gelap Cina yang datang dan kemudian berjaya mendapatkan kuasa. Kemudian bagaimana ahli-ahli perniagaan Cina melaga-lagakan Sultan Kedah pada waktu itu dengan kerajaan Raja Ligo yang berketurunan Cina. Jadi akhirnya perang ini juga membuktikan bahawa tentera-tentera yang datang daripada Thailand juga datang daripada kumpulan kongsi gelap dari tanah besar Cina pada waktu itu berperang. Jadi ini antara beberapa aspek sensitif yang sebelum ni orang kata jangan sentuh lah, jangan sebut ini ada Cina. Tak, saya nak cerita sejarah, tuan-tuan. Sejarah tak boleh disembunyikan. Dia tak ada kena-mengena dengan Cina tempatan, tetapi dia ada kena-mengena dengan keseluruhan sejarah yang patut kita tahu secara bulat 360 darjah. Kerana berbeza dengan perang-perang yang lain, perang Melaka, sah itu adalah perang syahid kerana mempertahankan Melaka daripada pendudukan Portugis. Perang Kedah juga dianggap sebagai perang syahid kerana mempertahankan kerajaan Kedah daripada serangan Siam Buddha. Tapi pada waktu yang sama kita kena tahu bahawa bagaimana konspirasi yang telah diatur antara seorang ahli perniagaan Cina daripada Macau dengan Raja Ligo yang bapaknya adalah Taksin atau ketua daerah berketurunan Cina, ibunya adalah wanita Siam. Mereka mempunyai harapan bahawa mengukuhkan penguasaan demografi politik orang Cina dalam rantau Nusantara. Kemudian pada masa sama, kumpulan yang mempunyai kepentingan perniagaan akan cuba memenangkan raja-raja yang berdarah Cina yang berjaya masuk. Nah, tuan-tuan akan tahu juga bagaimana kerana kita ini Islam dan kita ini Melayu, bahawa kesultanan kita tidak membuka kepada bangsa lain untuk menjadi sultan. Berbeza dengan Thailand, di mana orang-orang Cina daripada konspirasi ekonomi dan kongsi gelap berjaya mendapatkan takhta dengan mengahwini wanita Thailand. Akhirnya dengan wang, dengan pengaruh, mereka boleh menjadi raja. Dan Raja Ligo adalah contoh bagaimana bapaknya, seorang Taksin ataupun Taksin ni berarti ketua daerah berketurunan Cina, berkahwin dengan perempuan Siam, dan kemudian anaknya, kerana bapaknya kaya, anaknya dinaikkan takhta sebagai raja daerah, Raja Ligo atau Raja Ligok kata orang Kedah, dan kemudian berkonspirasi dengan seorang tokoh perniagaan daripada Macau untuk memastikan mereka boleh menggunakan kedudukan lelaki keturunan Cina daripada Raja Ligok ni, dan kemudiannya cuba menjatuhkan kerajaan dari Kedah. Dalam sejarah yang lebih panjang, apa yang mereka inginkan adalah Kedah ditawan oleh Raja Ligok dan kemudiannya raja berketurunan Cina Buddha menjadi sultan di negeri Kedah. Hanya 20 tahun kerana ada 3 perang besar, walaupun kawasan kota ni yang menjadi pertempuran yang pertama musuh berbisik bila Raja Ligok datang dan menipu dengan niat menziarahi orang Melayu untuk tanda persahabatan. Tapi bila mereka masuk ke dalam kota ni, mereka mengeluarkan senjata yang tersembunyi dan membunuh orang-orang di kota Kuala Kedah yang tidak bersedia kerana menganggap kehadiran Raja Ligok adalah lawatan persahabatan. Banyak muslihat yang kita akan belajar dalam perang ni. Kemudian kita akan lihat pula satu titik yang setiap kali kita baca sejarah perang berbisik, kita akan menitiskan air mata. Kerana inilah perang di mana para ulama yang berada daripada Aceh sampai ke Sumatera, ulama yang sampai ke Deli, sampai ke Siak, ulama-ulama Islam sampai ke Kepulauan Borneo, para ulama yang berada di Pahang, Johor dan Terengganu pada waktu itu telah mengeluarkan fatwa membantu Tengku Kudin ketika Tengku Kudin nak merampas balik kota ni 10 tahun kemudian. Ulama-ulama yang berada di semua kerajaan-kerajaan Melayu yang besar ni telah mengatakan bahawa apabila kamu pergi membantu Tengku Kudin untuk menghalau Raja Ligo ataupun kekuatan Raja Siam yang menguasai Kedah ni, dianggap sebagai perang syahid. Jadi pada tahun 1931, Tengku Kudin berjaya mengumpulkan 10,000 orang Melayu dari pelbagai tempat yang datang bersampan berkapal, yang datang daripada jalan darat Kelantan, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, daripada Siak, Deli, Sumatera, Aceh berkumpul dan mereka menang perang tahun 1931. Bila mereka menang perang tahun 1931, satu lagi konspirasi telah diatur oleh kumpulan kongsi gelap Cina yang inginkan kekayaan, di mana mereka menyokong Raja Ligo yang berdarah Cina dan kira-kira 20 ke 50 ribu tentera yang sebenarnya bertopengkan kumpulan kongsi gelap Cina pada tahun 1838 datang daripada Siam, cuba menyerang Kedah. Tetapi seorang ulama yang sangat terkenal, Syekh Samad Palimbani, iaitu seorang yang dilahirkan di Palembang tapi bapaknya pernah menjadi mufti negeri Kedah, dia datang dan maka dia berjihad untuk mengelakkan Kuala Kedah dan seluruh Kedah ni terus diserang. Syekh Palimbani telah pergi sampai ke Hat Nyai dan berperang di Hat Nyai yang dipanggil sebagai perang Hat Nyai yang mengorbankan begitu banyak orang Melayu. Sejarah menyebut antara 10 hingga 20 ribu
fisabilillah para syahidah syuhadah ni meninggal dalam perang. Oleh kerana pengkajinya telah menemukan banyak teks-teks yang boleh kita lihat. Tuan-tuan, saya tak bersifat perkauman. Ini adalah sejarah. Kita tak cerita tentang Cina yang ada di Malaysia hari ini. Tapi kita cerita sejarah bagaimana penyerapan dan bahayanya ancaman pedagang Cina pada abad yang ke-19 yang telah menyerap masuk dan berjaya menduduki takhta dalam raja daerah di Thailand, dan kemudian apa yang dikatakan Cina yang menguasai kuasa kerajaan dan Cina yang menguasai kuasa ekonomi bergabung dan cuba mendapatkan Kedah ini sebagai sebahagian daripada wilayah yang diperintah oleh kerajaan Siam tetapi pro Cina. Jadi ini kawasan dia untuk memberikan semangat tuan-tuan menonton. Muhammad Herman yang diancam dan dicela untuk tidak menyatakan kebenaran sejarah perang ni, yang diugut pun. Tapi saya kata Herman takut apa? Kita cerita yang benar aja. Apa yang datang kita hadapi. Kenapa kita takut?